Market Kuala Lumpur, Cik Azhar. Oh, apa tu? Ni hotel ni kita syarikat financial broker yang menyediakan platform event dalam stock market lah, Cik Azhar. Saham global. Oh, main saham ni lah. Ya betul, investment. Oh, saya dah lama dah cari tempat main saham ni. Siapa nama cik telefon ni tadi? Syafiq, Cik Azhar. Cik Syafiq, terima kasih lah telefon saya. Dapat dari mana nombor saya ni? Tapi Cik sebelum ni ada pendapat ke, Cik Azhar? Tak ada lagi, saya memang cari memang terkata. Oh ya ke, Cik Azhar? Faham je, Cik Azhar. Tapi kalau Cik Azhar nak dengar dulu Cik Azhar ni kan, kita punya platform ni. Boleh je, Cik Azhar. Ya. Sebab kita ni konsep dia sama je macam ASP, Sambung Haji, KWSP. Dapat untung lah. Cik Azhar. So lah Halo? sebab untuk global market Cik Azhar, untuk pengen dividen setiap syarikat setahun tu Cik Azhar boleh dapat 4 kali lah untuk pengen dividen Cik Azhar. Amboi. Kalau SB tu 5% tu sekali setahun. Dia untuk local Malaysia, dia bukan ASP sajalah Cik Azhar. Ini berapa persen dapat Kalau untuk syarikat-syarikat global ni Cik Azhar, paling sikit pun untuk ROI dia dekat sini 15% Cik Azhar. Paling sikit Cik Azhar. Oi, banyak. Ya, 100,000 dapat 15,000. Untuk ya betul. Sebab dekat sini Cik Azhar, untuk syarikat-syarikat global, diorang ni memang dah lama Cik Azhar untuk dia dividen ni, guarantee dividen. Sebab kita bukan kenaikan harga, bukan dekat bukan movement lah ataupun kenaikan harga dia lah. Yang mana kita bukan dekat dividen lah Cik Azhar. Macam tu Cik Azhar. Sebab dekat sini untuk syarikat global, setiap bulan kita ada lebih 15 syarikat lah Cik Azhar yang akan buat bayaran dividen. Tapi kita tak fokus lah banyak-banyak di Cik Azhar. Kita biasa Syafiq biasa fokus dekat klien di 2-3 syarikat sajalah. Mengikut capital lah Cik Azhar, mengikut klien Syafiq lah Cik Azhar. Sebab kita dekat sini 2 syarikat pun Cik Azhar. Cik Azhar boleh buat profit Cik Azhar setiap bulan boleh dapat dalam $250 300 Tukarlah ringgit tak reti USD ni. Berapa RM berapa dapat? Okey. Kalau sekejap kalau okey ni Syafiq just package saja. But awal bulan ni kita ada syarikat Pepsi lah. Ataupun kalau cik pernah dengan syarikat FedEx, syarikat apa logistik. Hantar barang dia. Betul ya, FedEx ni. Okay, so untuk FedEx ni syarikat ni dia buat bayaran dividen dalam hari ni 4 hari bulan 3. Untuk dia punya ROI dia 9.4%. Dan untuk dividen syarikat ni kan contohlah kalau cik invest dalam $500 dividen yang cik boleh dapat sebanyak 94.25 lah. Kalau kita buat dalam Malaysia dalam RM380 macam tu lah kena dividen yang cik boleh dapat. Tapi kalau nak tak sempat lah cik Azhar, sebab hari ni tarikh pembayar dividen, hari ni diorang tak bayar dividen. Tapi cik tak boleh risau lah untuk syarikat FedEx ni, sebab kita ada syarikat Pepsi dan juga syarikat tisu tu. Kita kolektif untuk syarikat Pepsi ni dia air gel yang biasa kita minta untuk cik Azhar. Kalau cik Azhar minta pernah minta berapa? Untuk dua syarikat kan, untuk Pepsi dan juga Kimberly ni. Kira lah macam ni Syafiq, kalau saya masuk hari ni 1,000, berapa saya dapat? 4 bulan lagi dah baru dapat ya? Tak ada Cik Azhar. Tu contoh hari ni Cik Azhar masuk kan. Kita tu sampai 6 hari bulan 3 Cik Azhar. Dapat 15% juga? Dapat 21% Cik Azhar untuk syarikat Pepsi. Lagi banyak ya. Sebab tu Cik Azhar boleh dengar dulu Syafiq punya. Cerita. Okay, macam ni Cik Azhar. Hello? Ya. Untuk syarikat Pepsi ni, untuk harga satu unit untuk unit saham ni kan. Kita kalau Cik Azhar ambil ada broker kita, dia satu unit $3.29 lah. Kalau cik bukan ambil ada broker kita, mahal sikit lah Cik Azhar, $164.91 Cik Azhar. Oh, ada diskaun lah. Bagus broker ni.
Ya betul. Tak ada cik, bukan diskaun cik. Sebab kat mana-mana investment, dalam Malaysia ke luar Malaysia ke, diorang memang ambil under broker jugalah Cik Azan. Sebab untuk ambil under broker ni, dia lebih banyak lah Cik Azan untuk kita pegang unit saham tu Cik Azan. Ya Cik Azan kan, contohlah kalau Cik Azan ambil syarikat Pepsi ni, invest $200 syarikat ni Cik Azam boleh dapat untuk ROI dia 21.4% lah. Dan dividen yang cik boleh pegang untuk unit saham yang cik boleh pegang untuk syarikat ni sebanyak 151 share. Dan untuk satu unit share diorang akan bayar dekat diorang punya tabung sebanyak 1.42 USD lah. Kalau dalam Indonesia ni dalam RM5.61. Tapi kita kalikan lah dengan 1.51 unit share tu yang kita pegang tu kan. So total dividen yang cik boleh dapat sebanyak 214.42 USD lah. Ya Azan. Kalau convert dalam duit Malaysia dalam RM850 lah garanti dividen yang cik boleh pegang. Yang yang cik boleh dapat lah. Ya Azan. Jadi macam ni Cik Azan. Contohlah hari ni Cik Azan, kita masuk hari ni, kita tunggu je lah sampai kita sektipkan unit saham tu, sampai je tarikh pembelian dividen, Cik Azam masuk balik, kita jual balik unit saham ni. Lepas tu kita ambil profit. Maksudnya kita ambil lah keuntungan yang kita dapat Cik Azam. Dan juga modal yang kita melabur tu. Lepas tu kita fokus dekat syarikat lain Cik Azam. Senang je Cik Azam. So far Cik Azam faham Cik Azam? Faham. 21% 20 hari bulan ni? Bukan 20 hari bulan. 6 hari bulan 3 ni je. 2 hari Ai, lagi. sebelum raya tu. Ini yang ini 4 hari bulan, 2 hari lagi. Dapat duit dah? Ya je Azlan. Faham macam mana saya nak masuk ni? Dia simple je Azlan. Dia simple je Azlan. Untuk kita punya ni buka account account si trader je Azlan. Sebab untuk register account ni kita free je, tak ada apa-apa charge bayaran. So cik register account, cik download si trader apa semua kan. So dekat situ cik bolehlah start buat deposit dekat cik punya account trading tu. Sebab dekat sini Cik Azan telefon nak beritahu dekat cik, trading semua bukan kita yang buat lah Cik Azan, cik sendiri yang buat. Tapi cik tak faham. Tapi kita ada sediakan nasihat pelaburan lah, atau bahasa atau reminder Cik Azan. Habis apa keuntungan Cik Syafiq cerita ke saya ni? Takkan Cik Syafiq tak dapat apa-apa? Kita ada charge platform lah Cik Azan. Berapa harga charge platform? Okay, so setiap keuntungan Cik Azan, maksimum kita charge $6 lah, $6 saja Cik Azan. $6. So sebagai contoh, cik untuk $200 kita hanya charge $6 saja Cik Azan. Daripada $100 Cik Azan. So itulah win-win situation lah Cik Azan. Cik dapat, so company pun dapat untung lah Cik Azan. Macam tu Cik Azan. G-Trader ya? G-Trader. Kalau cik ke depan cik ada PC saja. Ada handphone lagi satu. Ada, saya tengah bawa kereta Oh ya ke Cik Azan? Tak ada Cik Azan sebab. Tapi nak suruh Cik Azan tengoklah kita punya platform ni, yang mana Cik Azan boleh download kan. Terbalik kereta ni. Tengok telefon tak boleh. Ini pun saya loudspeaker je ni Oh ya ke Cik Azan? Faham. Tadi macam ni Cik Azan, macam saya beritahu Cik Azan, kalau Cik Azan berminat dengan kita punya platform Cik Azan, kita broker, Cik Azan boleh register account dulu Cik Azan. Kali ni Cik Azan. Maksudnya betul Cik Azan kan? Tapi saya nak kena ada garanti ke? Takut ke Cik Syafiq main dengan saya ni? Maksudnya Cik Syafiq garantikan saya dulu. Kalau Cik Syafiq betul bagi saya bagi Cik Syafiq berapa Cik Syafiq nak pun. Ya. Macam mana? Macam ni, saya bagi nombor akaun, Cik Syafiq masuk dulu 100 ke saya. Yang tu bukan Cik invest saya yang invest dekat Cik. Tak. Sekarang ni saya nak kena ada kepercayaan, trust. Bila ada kepercayaan, kita ada kesetiaan. Bila kita ada kesetiaan, maksudnya Cik Syafiq ni betul-betul orang yang berjaya, yang boleh memberi kejayaan kepada saya. Itu yang betul Cik Azan. Saya setuju kata-kata Cik Azan tu Cik Azan. Dia macam ni Cik Azan, kita ni call ni bukanlah by call sajalah Cik Azan, terang-terang betul-betul
kita macam dah, kita pun ada apa, platform kita, website, apa semua. Sebab tu Cik Azan Syafiq minta dari Cik Azan boleh tengok apa, trader. Cik Azan pun boleh tengok dekat Google Cik Azan. Cik Azan search je Orbit Market Cik Azan. Tu broker kita lah Cik Azan. Tu kalau Cik dah buka tu kat situ. Ada nama Cik Syafiq kat situ? Ada Cik Azan. Ya, apa nama penuh Cik Syafiq? Macam mana? Nama penuh? Kat situ tulis nama penuh. Mak Cik Azan. Muhammad Syafiq bin Akmal Cik Azan. Muhammad Syafiq bin Akmal. Ginilah Cik Syafiq, masuk dulu lah 100. Cik Azan, mana boleh macam tu Cik Azan? Lah, benda ni atas kepercayaan. Kalau Cik Syafiq masuk 100, saya kira Cik Syafiq dia betul dah. Tak main ke saya dah. Kalau tidak, Cik Azan scam saya kan? takkanlah saya scam Cik Syafiq yang telefon saya, bukan saya telefon Cik Syafiq. Takkanlah saya scammer pula. Tak ada lah Cik Azan. Tu Sekarang ni kesejahteraan Cik Azan. ya, okey, tulis nombor akaun saya cepat. Saya nak tengok. Masuk, saya terus masuk je. Bagi nombor akaun Cik Syafiq pun boleh. Saya bagi ke terus ke Cik Syafiq. Tak ada Cik Azan, sebab saya ni Cik Azan tak ada nak minta duit Cik Azan. Saya nak Iyalah, saya nak minta kepercayaan. Saya bukan minta duit. Saya minta kepercayaan. Kita bisnes ni kena ada kepercayaan. Betul Cik Azan. Dia kepercayaan daripada segi saya punya penerangan lah Cik Azan. Iyalah, saya dah percaya dah penerangan tu. Cuma saya tak percaya benda ni betul tak ni. Macam mimpi ni. Sebab main 21% ni. Banyak ni. Cuma masuk 200 saya. Sebab tu Cik Azan, untuk global market dengan local market, dari segi ROI dia berbeza lah Cik Azan. Berbeza jauh lah Cik Azan. Malah lah kalau Cik Syafiq tak boleh cakap banyak pun tak guna. Buang masa saya je. Saya ni masa mahal. Kalau Cik Syafiq bagi 100, saya dengar lagi ni. ROI ke ROS ke ROT ke. Ya, tidak macam bazir je saya dengar. Takkan saya dengar tak dapat apa. Itu Cik Azan lebih kepada minta duit kat saya Cik Azan. Tidak, ini bisnes. Bisnes ni nak dengar, kena bayar orang dengar. Bukan orang dengar sesaja. Tak ada Cik Azan. Okey Cik Azan, saya nak tanya Cik Azan lah. Cik Azan ada buat Saya nak tanya sekarang, nak masuk 100 ke tidak? Tak nak Cik Azan. Tak nak, tamat kerja lah panggilan. Selamat tinggal Cik Syafiq. Sila berurusan dengan orang lain. Kita tak berurusan dengan orang yang tak berani Cik Syafiq. Cik Azan, itu bukan kerja saya Cik Azan. Tak kira lah, saya nak kepercayaan, keuntungan. Kita sama-sama untung lah berniaga ni. Contohlah Cik Azan, Jangan cakap dah kalau tak nak masuk 100. Kalau nak, saya bagi nombor akaun sekarang. Contohlah Cik Azan, Jangan bagi contoh dah, bagi duit dulu. Itu contoh yang terbaik. Masuk 100 dulu ke saya. Cik Azan pernah buat investment tak Cik Azan? Jangan cerita investment dengan saya. Saya forex trading, Mega 88, apa lagi, Key, semua saya pernah invest. Nombor 4D ada juga kejar-kejar. Awak pun pandai juga Cik Syafiq Sekarang macam ni Cik Syafiq, masuk 100 ke saya atau Cik Syafiq tamat kelas panggilan ni? Ya, saya tengah minta lah ni kejayaan, kepercayaan dan juga ketenangan. Saya pun kerja buat marketing Cik Azan dekat sini Cik Azan. Ya, saya faham itu semua. Tapi kalau kerja tak keluar modal, payah nak dapat duit. Sekarang ni duit beli duit Cik Syafiq. Bukan macam tu Cik Azan. Cik Azan buat dekat ATM pun ada ke? Cik Azan Ya, sekarang ni buang masa saya Cik Syafiq. Cik Syafiq nak bercakap lagi ke atau nak masuk duit? Kalau masuk duit, saya dengar lagi Cik Syafiq cakap ni sampai ke KL pun tak apa. Okey, bagi nombor cek akaun sekarang. Okey, 156. Dia letak tu. Dia letak. Ya, dia letak. Aku dah duit. Aku dah duit Cik Syafiq. Cik Syafiq. Nama tu lah. Sorry abang, kamu ni bercakap Layan ke telefon. scammer ni, pandai muka dia. Dia nak scan ke Cik Azhar. Kita scan ke dia dulu. Aduh. Tak 100 tak boleh cerita ribu-ribu apa. Itu Dah tak? sampai 2 hari pulangan je.
2 hari lagi dia nak bagi kita untung dah Mengah. 20%. Kawan minta 100 dulu, hari ni dia tak bagi. Sudi lah 100. Dia nak bagi ribu-ribu. Hari ni kita minta 100 dia tak bagi. Tak adalah, tipu lah itu orang.